Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi sempena Karnival Bijak Tenaga 2026 Anjuran Suruhanjaya Tenaga ataupun ST dari Stadium Indra Mulia Ipoh. Hari ini masuk hari yang terakhir anjuran Karnival pada tahun ini. Dan kali ini kami nak ketengahkan dan juga berbincang mengenai topik yang dekat dengan masyarakat yang sering menjadi pertanyaan kita semua saban bulan kalau kita terima saja bil, tertanya-tanya, adakah bil saya ini sama dengan penggunaan harian. Ada juga yang kata, kenapa bil elektrik semakin naik? Okey, jadi kita nak berbincang bersama dengan pakar yang akan menjawab mungkin persoalan anda di luar sana. Kita nak ketahui tarif anda. Okey, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Marlinda Muhammad Rosli selaku pengarah bahagian kawal selia ekonomi dan juga polisi pengguna. Assalamualaikum Puan Marlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan Marlinda? Alhamdulillah sihat. Puan Marlinda, kalau kita bercakap tentang tarif elektrik ni kalau kita tengok di social media ataupun dari segi video ataupun penulisan, banyak yang mungkin yang mengambil cakna, tapi ada juga dalam kalangan masyarakat mereka kurang jelas tentang pengiraan tarif elektrik itu sendiri. Dan sedikit saya nak tahu sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, saya nak minta pandangan daripada Puan sendiri tentang Karnival Bijak Tenaga 2026. Adanya satu sesi yang saya kira secara tidak langsung memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada pengunjung yang ada di sini, iaitu melalui Pocket Talk yang bertajuk Kenali Bil Elektrik. Apa yang anda bayar? Okey, bagaimana dari segi pendedahan yang diberikan kepada masyarakat yang datang pada Karnival ini? Memang betul. Pertamanya ST telah mengajukan Karnival Bijak Tenaga. Satunya ia bukan salah satu event yang untuk kita ulang tahun yang ke-25. Dan memang selama ini kita dapati memang isu bil tarif ni sentiasa ada. Sentiasa perlu kita maklumkan kepada pengguna. So untuk itu sesi Pocket Talk ini memang kita nak mencapai supaya kita lebih dekat dengan pengguna, kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, apa itu pengiraan yang terlibat seperti mana yang Puan saja menyampaikan tadi, dan kita akan ada interaksi secara langsung, one to one kan. So sebab tambahan lagi sekarang ni isu yang berbangkit adalah mengenai kenapa bil saya semakin naik, seperti yang Puan Syazah cakap tadi. So dalam sesi Pocket Talk ini, terutamanya Karnival Bijak Tenaga ini, ST memang berhasrat supaya kita lebih dekat. Dan kami akan jelaskan secara terperinci, termasuk apa yang kita akan bincangkan sebentar lagi, Puan Syazah. Okey, dan kalau kita bercakap tentang tarif elektrik ini, macam tadi di awal rancangan saya dah jelaskan, masyarakat kadang-kadang mereka ini kurang jelas. Dia kalau turun dia tak berbunyi sangat Puan. Tapi kalau naik, ada yang rasa marah, ada yang rasa kenapa jadi macam ni? Saya tak pakai banyak tapi elektrik saya bulan ke bulan ni makin naik. Macam saya tadilah, saya menjadi tanda tanya. Mungkin dalam hal ini Puan boleh terangkan sebenarnya apakah apa ni orang kata tu tarif elektrik baru yang ada dalam bil kita bulanan tu sendiri. Dalam bil dalam penetapan tarif elektrik yang kita telah perkenalkan dan pertamanya mulai tahun lepas memang ada struktur perubahan terbaru. Dalam tarif dulu kita hanya ada 2 kategori je charge pengguna. Tapi sekarang ni kita dah ada 4 kategori charge. Satunya charge tenaga, charge capacity, charge rangkaian dan juga charge peruncitan. So charge tenaga ni Puan, dia bermaksud macam bila kita nak dapat elektrik ni, kita perlu bakar bahan api. So itu kita namakan tenaga, dan bahan api tu pula terdiri daripada macam sumber gas asli, sumber arang batu, sumber hidro, empangan hidro kita tu kan. Dan juga sekarang ni yang paling rancak dibuatkan adalah tenaga boleh baharu. Itu kita namakan sumber bahan api. Dan yang kedua adalah charge capacity. Dan dari segi mudahnya, bila kita ada bahan api tu, kita perlu satu mesin untuk bakar. Untuk bakar bahan api tersebut kan. Yang itu kita namakan charge capacity. So kita merujuk kepada penjanaan elektrik oleh loji jana kuasa. Kan kalau kita pernah dengar kan nama-nama macam loji jana kuasa arang batu, loji jana kuasa gas asli. Itu kita charge pembangunan tu kita namakan sebagai charge capacity. Dan yang ketiga charge rangkaian. Dah ada bahan api, dah ada orang ataupun mesin yang akan bakar,
dan perlu ada infrastruktur untuk mengalihkan tenaga tersebut kepada rumah-rumah kita semua, kepada kedai-kedai semua kan. Yang itu kita bagi namakan sebagai charge rangkaian. Charge rangkaian. Maknanya dia network, network, dan kalau kita nampak dekat tepi-tepi jalan-jalan besar tu kan, kita akan nampak infrastruktur tiang-tiang elektrik, ataupun kalau yang berkuasa tinggi yang dekat tepi-tepi gunung, bukit tu kan kita ada nampak macam satu sistem infrastruktur bekalan elektrik yang tinggi. Itu kita panggil rangkaian. Dan yang paling terakhir adalah charge peruncitan. Charge peruncitan ni macam meter, bil pengebilan yang macam kecil-kecil kedai tenaga. Itu kita panggil sebagai charge peruncitan. Sebelum ni kita tak ada pecahan kos ni tau. Suruhanjaya Tenaga dengan kelulusan kerajaan telah mula memperkenalkan ni sejak tahun lepas. So sebenarnya setiap pengguna akan tahu berapa banyak kita bayar untuk bahan api, berapa banyak kita bayar untuk infrastruktur, berapa banyak kita bayar untuk loji jana kuasa. So dia lagi jelas lah. Sebelum ni memang hanya kita akan hanya nampak rate saja. Kita takkan nampak charge rangkaian berapa, charge meter berapa. Memang nampak kompleks. Tapi ST dengan adanya Carnival Bijak Tenaga, dengan adanya sesi pocket talk ini yang kami nak sampaikan secara mudah kepada pengguna. Okey, dan antara lain juga Puan, kita nak Puan memberikan mungkin penerangan dengan lebih lanjut lagi mengenai mekanisme pelarasan kos bahan api baharu ataupun AFA ni, Automatic Fuel Adjustment, dan mungkin apakah yang cuba diketengahkan dalam mekanisme AFA ni, mungkin dari segi kaedahnya. Bagaimana Puan? Kembali kepada yang tadi saya sebut charge bahan api kan. Bahan api ni terutamanya kita ada gas asli dengan arang batu. Sumber arang batu tu kita memang import 100%. Kita memang import 100% daripada negara luar. Manakala untuk gas asli adalah campuran daripada harga bahan api negara kita, ada juga yang kita import. So harga-harga ni kita tak boleh kawal. So bila kita tetapkan tarif pada tahun lepas 2025, kita namakan macam ni kita unjurkan saja. Tapi bila berlaku setiap bulan ada berlakunya perubahan sebenar kos tersebut. So sebenarnya mekanisme automatic fuel adjustment ni ataupun AFA kita selaraskan balik apa yang kita katakanlah harga arang batu sebagai arang batu kita kata 97 US dollar per metric ton. Tapi sekarang kita membayar pembekal membayar 110 115 metric ton. So AFA ni kita adjust balik. Kita adjust balik perubahan harga tersebut. ST sebagai badan kawal selia kita akan pastikan kos ni betul ataupun tidak. So kita ada proses governance kita dengan kita punya TNB dengan pemegang lesen. Dalam konteks ni Tenaga Nasional Berhad. So kita akan pastikan apa saja yang Tenaga Nasional Berhad tentukan kepada pengguna perlu melepasi Suruhanjaya Tenaga supaya tidak membebankan pengguna lah. Betul. Dan sedikit mungkin Puan penjelasan daripada Puan. Kalau kita cakap tentang mekanisme ini masih lagi dalam konteks yang sama. Adakah apa yang berlaku di Asia Barat sekarang ini mempengaruhi mungkin harga pasaran bahan api itu sendiri? Soalan yang sangat baik Puan Syazah sebab dia sangat berkait kan. Dari segi security lah, bukan security, jadi keterjaminan bekalan bahan api kan. Sebab tadi saya sebut gas dengan arang batu. Arang batu kita tak ada apa-apa kaitan dengan Selat Hormuz. Tapi untuk gas asli pun sebenarnya dia bukan secara langsung tau. Dia sebab gas asli kita mengimport kebanyakan daripada Australia, daripada negara yang sebelah sini. Tapi bila ada berlakunya macam konflik di sana di Asia Barat, kita ada macam perlu ada plan macam mana kita boleh dapatkan semua bekalan tu secara cepat sebab dah ada permintaan-permintaan lain. Mereka tidak pembeli yang asal tidak dapat bekalan yang asal daripada konflik, daripada tempat yang konflik. So dia akan cari tempat-tempat yang lain. Macam kita import arang batu daripada Indonesia, kita import daripada Australia juga. So maybe harga tu yang akan menyebabkan sikit-sikit ada gangguan tapi dia tak secara keseluruhan. Dan pada masa yang sama Suruhanjaya Tenaga kami memang memantau perkara ni dan buat masa ni kita belum lagi terjejas. Dari segi security bahan api, dari segi bekalan kita tak terjejas. Memang kita tak terjejas. Baik,
Mungkin sedikit nasihat Puan ataupun saranan Puan kepada pengguna untuk mereka sebenarnya mengenal pasti, mengetahui, mengambil tahu tentang kategori tarif yang dikenakan kepada rumah ataupun premis mereka. Itu saya kata. Kadang-kadang kita mengambil cakna, kadang-kadang kita tahu nak mempersoalkan tapi sebenarnya kita tak belajar. Bagaimana mungkin cara terbaik tu Puan? Satunya perlu kita tengok bil elektrik. Okey. Kan dalam bil elektrik kita tu ada sendiri, ada kategori untuk kita. Kalau sebenarnya kalau ialah dalam bil elektrik kita kata domestik kan. Domestik sebenarnya rumah kediaman secara ringkasnya. Dan sekarang ni kita ada macam kita dah tak ada bahagi macam dulu kita ada kategori pertanian, kita ada kategori perhotelan ataupun sekarang dah tak ada dah. Kita hanya ada kategori ikut industri. Okey. Ikut voltan. Okey, macam contohlah kedai Dobi semua ni, kedai mamak, kedai roti, kita panggil pengguna voltan rendah. Dan kalau ada kilang simen ataupun kilang iron and steel, kita panggil pengguna voltan tinggi. Dan kalau pusat data, kita kata voltan paling ultra tinggi. Itu paling tinggi maksudnya. Paling tinggi. So untuk pengguna faham ni, satu kita kena tengok bil elektrik. Satu kita ada apps dalam kita punya phone. Dan satu lagi kita boleh juga datang telefon je TMB. TMB akan menjawab semua segala persoalan. Dan juga kalau tak ada jawapan yang ni, boleh juga merujuk kepada ST. Mudah sebenarnya. Ya. Kena cari platform yang betul. Jangan terus nak marah macam tu ya Puan kan. Okey, mungkin sedikit penjelasan daripada Puan kalau kita bercakap tentang insentif cekap tenaga yang diwawarkan baru ini, mungkin Puan boleh kongsikan dengan penonton mungkin siapa yang boleh mendapat manfaat daripadanya sebenarnya. Okey. Insentif cekap tenaga ni sebenarnya ada dua kategori je yang dapat. Satunya kategori pengguna domestik ataupun pengguna kediaman macam kita lah Syaza, you and me. Dan yang kedua adalah untuk pengguna macam SME lah. So tapi SME tu pun ada had juga. Okey, tak apa, kita khususkan kepada pengguna domestik. Pengguna domestik kalau bil dia semakin kurang dia guna, sebenarnya dia dah bijak tenaga. Bila dia dah bijak tenaga, dia jimat elektrik. So untuk dia jimatkan elektrik tu, kita bagi macam insentif. Insentif tu kalau dalam bil, contohlah kalau bil you RM200, mungkin you akan dapat insentif dalam 14 ke RM10 macam tu. So dia pengurangan. Sama juga macam kalau you guna lebih lagi, katakanlah bil you 300, 400 ataupun dah sampai 500 tu, kuranglah mungkin RM5 je ke RM2 je you dapat insentif. Tapi kalau semakin rendah bil you, semakin you tak menggunakan banyak bahan api sebab satu you tak guna bahan banyak api sebab you jimatkan tenaga. So kita bagi you insentif. Macam itulah konsep dia. So memang kita sangat galakkan pengguna untuk menjimatkan bil elektrik. Saya nak tanya ni soalan lain sikit. Sempat penerbit, kalau kita cakap tentang penggunaan elektrik, barangan elektrik yang memang dekat dengan kita, kehidupan seharian kita. Adakah setiap dari orang kata the voltage ataupun watt yang digunakan itu akan turut mempengaruhi penggunaan elektrik kita? Ada juga. Kalau kita guna, contoh kita ambil aircon aircon kalau 1.5 HP horsepower dia akan guna. Tapi kalau kita guna yang cekap elektrik, ada yang penarafan bintang daripada semenanjung tenaga, dia akan mengurangkan penggunaan elektrik tu dan dia secara cekap lah, secara efisien. So memang ada tapi dari saya segi voltage. Puan sebagai pengguna kita sendiri harus bermula dengan kita mengambil langkah untuk berjimat cermat. Betul. Dia as simple as kita harus mendidik anak-anak kita. Okey, kalau dah tak pakai kipas, tutup dulu. Betul. Duduk depan. Okey, dah pakai TV, tutup, jangan biar. Kadang kita biar. Tapi kita pula bising. Dah bil elektrik pula naik. Mungkin sikit saranan kepada Puan mewakili Suruhanjaya Tenaga untuk kita masyarakat sama-sama mengamalkan sikap jimat, apa orang kata, jimat cermat dalam penggunaan elektrik itu sendiri. Saya ingin masyurkan kepada semua pengguna, terutamanya pengguna kediaman, pengguna rumah, sangat mudah untuk kita menjimatkan bil elektrik. Seperti mana Puan Syaza ada mention tadi, kita tutup lampu apabila tidak digunakan. Aircon pun kita boleh tetapkan suhu dan tempoh masa penggunaan kipas kan. And then pada masa yang sama dalam skim kali ni kita ada penggunaan kita panggilkan time of use. So time of use tu kita
gunakan elektrik, macam kita nak basuh baju ke, nak iron ke semua, kita guna waktu yang tidak dikenakan kadar yang tinggi. So kadar yang tinggi tu daripada pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum tu pengguna, saya sarankan pergi kepada website TMB, ada contoh-contoh kalkulator bil elektrik yang kita boleh buat semakan sendiri. Dan kalau kita tak perlukan penjelasan lanjut, kita boleh semak sama ada sesuai tak saya masuk skim time of use ni. So boleh. Hikmat tu boleh tentukan. Kalau kita rasa kita tak sesuai masuk hikmat yang kita kata kalau malam-malam kita tak penat, kita tak guna elektrik, kita akan guna pagi juga. Then you just tell TMB I want to kita boleh keluar daripada kontrak tu. So dia ada memang kita minta TMB sediakan semua kemudahan ni kepada pengguna. Baik, jelas. Perkongsian yang menarik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Malinda Muhammad Rosli, Pengarah Bahagian Kawal Selir Ekonomi dan Polisi Pengguna. Kita berbicara mengenai ketahui tarif anda. Banyak yang kami pelajari. Terima kasih Puan di atas perkongsian bersama dengan kami. Terima kasih Puan. Ada rezeki kita akan jumpa lagi Puan. Jadi kita nak berehat dulu. Selepas ini kita ada lagi perbincangan dengan tetamu yang berikutnya di Karnival Bijak Tenaga 2026 Anjuran Suruhanjaya ST. Kita berehat dulu. Kembali lagi selepas ini.